Eddie, muka kau okey tak? Aku tumbuk tu macam sakit Okey tak? Nah, tak ada apa lah. Member tu tumbuk kena helmet je. Dia yang punya kuat tu. Tak ada apa. Betul Faham. Wait, tapi kan semat tu kau punya flying kick tadi. Mesti senak mamat tu. Sampai ref pun kena split korang tadi. Betul? Tapi kan, aku rasa sebab tu kot dia bengkak sangat tadi sampai langgar terus sparring. Jadah tumbuk dari muka. Mana boleh? Tu. Common sense lah. Oh aloh. Kalau aku tak langgar terus ni, aku mana? Yelah. Kau nak cakap apa kau cakap lah. Biasalah. Kau kalah. Memang banyak alasan. Kalau kan putih kalah. Putih tu. Oi pendek. Apa pasal kau orang halang aku tadi ya? Kalau aku dapat budak Akif tu, memang mampus aku kerjakan dia. Mampus! Hai gila kau apa? Kan ada master tadi. Hang kena ingat, setiap kali sebelum training, hang dah berjanji yang hang takkan salah gunakan skill taekwondo hang ni. Tak, yang kau nak trigger sangat ni kenapa? Bukan kau dah biasa umpan kau pendek ni? Biasa kau cakap. Kalau kau lalui apa yang aku lalui selama ni, kau orang faham kot. Daripada aku kecil sampai aku besar sekarang ni, orang tak habis-habis nak point out pasal ketinggian aku. Even dalam senario yang paling tak necessary, yang paling tak masuk akal pun orang nak point out. Kenapa? Sama je macam cikgu aku. Eddie, boleh kamu jawab soalan ni? Tak boleh cikgu. Kenapa tak boleh? Saya tak sempat nak habiskan novel ni. Lokman, jelaskan latar masyarakat yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas ni. Baik, cikgu. Antara latar masyarakat yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas ini ialah masyarakat yang saling membantu, cikgu. Contohnya, Tauke Lim yang selalu membantu keluarga Empong dan ahli-ahli kampung yang lain, cikgu. Bagus Lokman, duduk. Tengok tu Eddie. Ilmunya setinggi orangnya. Bukan macam kamu. Tinggi tak setinggi lalat, lagak seperti padi yang berisi. Sama je macam dalam sukan pun. Hang main posisi apa dulu? Winger. Tapi actually aku tak kisah sangat pun pasal benda tu. Sebab at the end of the day, aku akan jadi hero juga. Aku akan either score ataupun dapat assist. Tapi kan, kalau nak ikutkan cerita kau ni kan, kau dah macam boleh terima dengan kekurangan kau ni. Tapi kan ada ni, satu benda aku nak tanya kau. Kenapa kau sensitif bila kita orang panggil kau pendek? Kau nak tahu sebab apa? Kenapa? Kau nak tahu kenapa? Siapa? Sebab korang lah! Sebab korang! Aku tahu kau orang ni kawan baik aku. Tapi tak kisahlah kawan baik ke kawan biasa ke. Sama je. Tak, Eddie. Tiap kali lepak kat kedai makan ataupun dalam kelas, balik-balik lawak yang sama. Kenapa Gibo? Aku ni perfect sangat ke sampai kau tak ada benda lain nak bahan aku, ha? Eddie, kami minta maaf Eddie.
Kami tak tahu kata hang tak rasa dengan kami tadi. Kami ingat hang okey. Yalah dalam kami duduk pengata hang relax, santai je. Lagi pun kami khabar. Kami jealous dengan hang sebenarnya. Dalam pendek-pendek hang pun macam-macam benda hebat hang boleh buat. Macam-macam benda. Tapi kau tahu tak? Aku mesti akan kalah dengan korang. Sebab apa? When it comes to love, aku mesti akan kalah. Sebab perempuan dia takkan nampak kependekan ni satu benda yang atraktif. Apa benda kau mengarut ni, Adi? Ha? Kalau kau tak atraktif, macam mana kau dapat perempuan yang cantik macam tu? Betul juga. Tunang kan lawa. Tunang aku tu, dia tinggalkan aku, pergi dekat lelaki yang lagi tinggi daripada aku. Jadi hang kenal ke Mamat tu? Akif. Harun punya Akif. Syamil, cik tu belasah budak tu malam ni juga. Tak payah. Satu benda je kita boleh ajar dia. Apa benda? Humiliate dia. Kita malukan dia sampai dia tak nak datang kelas dah. Biar sampai dia berhenti belajar terus pun tak apa. Macam mana? Hang ada plan ke? Ada. Okey Syamil, Kimbo. Aku dengar korang ada kelas bahasa Perancis hari Rabu ni, betul? Betul. Ada presentation kan Akif tu? Betul? Okey. So, Kibo, aku perlukan hang untuk tukar dia punya test presentation dia. Hang kan budak sains komputer, senang je kan? Dia tak perasan kau nanti. Aku tahulah budak si Akif tu. Budak tu, kalau dia mau hafal, dia hafal betul tulis je. Dia bukan faham apa dia hafal. So, Syamil, kerja kau pula, kau rekod segala apa yang terjadi masa presentation tu. Semua? Semua. Sampai dia kena lapang lecturer pun, rakam je. Okey. Mantap. Boleh. Okey, mantap. Okey, jom. Weh, kena tampar lagi. Jadi tu. Tengok Kibo. Ni. Aku sebenarnya ada benda nak cerita kat korang ni. Apa dia? Tapi itulah aku tak sempat nak rekod lah tadi. Apa dia? Cakap. Okay, ni. Lepas habis presentation tu, aku nampak si Akif tu kena lempang kat ex kau tadi, Edi. Serius lah? Kena lempang kat aku Ya, kena lempang kat ex kau. Mesti berik punya nanti. Aduh, ai. Maknanya apa? Plan kita jadi. Baik dong. Salah. Aduh, salah orang. Puas hati aku. Dia tak kenal kita sama. Aduh, senang je lah dia kena tipu. Kebasan aku ni. Kita ada siapa? Aduh, senang je lah dia ni.